Tablet bawah RM1,000 sebenarnya banyak yang berbaloi, tapi ini 5 tablet yang terbaik aku boleh recommend dekat korang. Pertama, Realme Pad 2 Lite. Kalau korang nak tablet dengan skrin yang memukau, tak menyakitkan mata dan bateri tahan lama, Realme Pad 2 Lite ni untuk korang. Dia guna chipset Helio G99 yang sesuai untuk performance sederhana. Skrin IPS LCD dengan 2K resolution dan 90Hz refresh rate. Selain tu, dia ada juga eye comfort features untuk tak bagi mata korang rasa penat kalau guna tablet ni berjam-jam. Bateri dia bagi 8300 mAh, antara yang paling besar dalam senarai ni. Tablet ni fokus pada ketahanan dan keselesaan semasa korang guna. Kedua, HonorPad X9a. Kalau keutamaan korang skrin besar dan sharp, korang boleh consider HonorPad X9a. Dia punya skrin 11.5 inci LCD dengan 2K resolution yang cukup besar dan tajam untuk live movie atau multitasking. Chipset Snapdragon 685 pun sesuai untuk kegunaan harian. Dan bateri dia walaupun bukan yang paling besar, tapi cukup je untuk kegunaan seharian. Tablet ni memang fokus pada experience screen dia. Ketiga, Oppo Pad SE. Oppo Pad SE sesuai untuk korang yang nak tablet simple, stabil dan senang guna. Dia guna chipset Helio G100 dan berjalan di atas ColorOS 15. Skrin bersaiz 11 inci dan menggunakan IPS LCD dan refresh rate dia 90Hz. Just nice untuk layan video, scroll sosial media atau buat kerja. Bateri pun boleh tahan besar, 9340 mAh. Tahan lama untuk daily use. Tablet ni tak flashy tapi dia punya experience memang konsisten. Keempat, kita ada Infinix XPad 20. Tablet ni dikira sebagai tablet budget size mini yang terbaik dari Infinix. Skrin 11 inci IPS LCD Full HD Plus dengan 90Hz refresh rate. Boleh bagi paparan yang lancar dan terbaik untuk korang tengok YouTube, tengok Netflix, buat kerja ataupun untuk scroll sosial media. Chipset MediaTek Helio G88 pula cukup untuk penggunaan harian, multitasking dan layan media sosial. Bateri pun dia bagi 7000 mAh. Memang tahan lama untuk streaming, browsing atau untuk buat kerja seharian. Berat pun sekitar 498 gram. Cukup ringan dan sesuai untuk bawa ke kelas atau kerja luar. Kelima dan terakhir, Redmi Pad 2. Ini tablet yang seimbang untuk harga bawah RM1,000. Cukup stabil untuk study, YouTube dan kerja harian. Skrin dia 11 inci IPS LCD dengan 90Hz refresh rate. Jadi scrolling memang rasa smooth. Bateri pula cukup besar, dia bagi 9000 mAh. Boleh tahan seharian untuk kelas online atau binge Netflix. Kalau korang nak tablet budget yang tak rasa macam pegang tablet murah, yang ni pilihan paling selamat. Jadi itulah 5 pilihan tablet bawah RM1,000 yang berbaloi korang beli. Cuma mana satu yang terbaik tu bergantung pada cara korang guna. So macam mana? Okey ke tak tablet-tablet ni? Korang boleh kongsikan pandangan korang di ruangan komen.